Selepas kita kenal pasti langkah dan juga aktiviti forklift ni, masuklah kita ke kolom hazard dan juga akibat. Maka dekat sini ni ada satu langkah yang penting di mana kita menganalisa apakah hazard-hazard dan juga ancaman-ancaman yang ada dekat dalam setiap langkah dan aktiviti tu. So kita kena senaraikan hazard-hazard tu, kita brainstorm. So yang pertama sekali kita boleh brainstorm apakah hazard yang ada kat dalam setiap langkah dan aktiviti tu. Yang kedua, kalau ada insiden-insiden yang berlaku sebelum ni, contohnya terlanggar sana, terlanggar sini, bocor sana, bocor sini, yang itu tu kita terus masukkan sahaja. Ada kat dalam tu. Kalau lah tempat kita tak ada lagi accident, kita juga boleh tengok kat YouTube ataupun kat Instagram video-video accident tu, kita boleh tengok, agaknya benda ni boleh berlaku kat tempat kita ni. Bila dia relevan, masukkan dia kat dalam senarai hazard dan juga akibat.